Satu dua. Satu dua. Satu dua. Dah lama tak kerja ni. Nak cucuk dekat port HDMI pun dah tak pandai ni. Tak nampak bos. Event kali ini dibawakan oleh Faris Entertainment. Brother yang berada sebelah kiri sekali tu. Itulah bos kami untuk sepanjang event ni. Faris Entertainment adalah salah satu company yang kami consider sebagai Diamond Level Preferred Vendor. Mereka bukan saja memenuhi permintaan lighting, sound, LED screen, tapi apabila mereka terlibat dalam sesuatu event, percayalah, event tersebut akan berjalan dengan lancar, licin dan jayanya tanpa sebarang masalah teknikal. Event ni terbahagi pada 3 babak: majlis perasmian, press conference dan mesyuarat pembentangan. Klien minta vendor yang terlibat set up sehari sebelum event. Event kementerian sebegini apabila melibatkan menteri sendiri yang akan datang ke majlis untuk merasmikan sesuatu, klien akan pastikan susunatur majlis berjalan dengan lancar pada hari majlis dengan membuat full rehearsal sehari sebelum event. Tugas kami untuk event kali ini terbahagi kepada 2. 1. Menyediakan perkhidmatan live feed 3 kamera, 2 statik atas tripod dan 1 mobile atas gimbal, dan kedua, live stream kepada platform Facebook Kementerian Ekonomi bagi babak pertama iaitu majlis perasmian. Okey, jom aku perkenalkan tim live feed kita untuk hari ini. Di belakang takbir yang memberi arahan kepada semua operator kamera kita adalah Adi. Tugas dia adalah untuk memilih, memerhatikan serta mengarahkan ke semua 3 cameraman untuk mendapatkan shot yang mengikut kehendak flow majlis untuk dihantarkan kepada LED screen di dalam Dewan Event. Nice. 2 kamera statik kita ialah Mastercam yang dikendalikan oleh Syazan, Assist Mastercam pula dikendalikan oleh Ajib. Bagi majlis corporate seperti hari ini, mereka berdua saling berganti untuk dapatkan framing shot antara MC di sebelah bawah pentas, main speaker di atas pentas dan wide shot keseluruhan stage beserta center LED display. Mobile kamera pula dikendalikan oleh Safares. Tugasan dia adalah untuk mendapatkan shot kemasukan tetamu kehormat, random wide shot hadirin dan penonton dalam dewan sepanjang majlis, serta pada sesi Q&A dapatkan shot penonton yang mengutarakan soalan. Settle kamera department dan bahagian live feed, kita beralih pada live stream pula. Ini aku punya department. Tugas aku adalah untuk mengambil visual dan audio live feed yang berlangsung di dalam dewan dan siarkan pada Facebook Live Kementerian Ekonomi. Untuk pastikan kesemuanya berjalan dengan lancar, ada 5 komponen utama yang diperlukan. 1. Login credential Facebook Kementerian yang disediakan oleh pihak klien. 2. Hotline internet connection yang ini disediakan oleh pihak venue Dewan PICC as per client's request. 3. Video and audio signal yang diambil dari output switcher live feed. 4. Komputer. Dan 5. Streaming software. Macam guys, apa pendapat korang? Cek komen sikit berkenaan dengan setup kami untuk event kali ni. Kami pun nak juga tahu feedback dari pengamal ilmu video, audio, event management dan koordinator yang berada di luar sana. Terima kasih kepada anda yang setia menonton video ni sehingga penghujung. Jangan lupa untuk like video ni, share dan follow kami di media sosial. Sekiranya anda ingin mendapatkan perkhidmatan profesional video live feed atau live streaming untuk event anda yang akan datang, boleh terus menghubungi saya melalui DM atau tekan butang WhatsApp yang berada di profil saya. Kita jumpa di event akan datang. See you guys.